Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini 28 Ramadan 1997. Hari ini lagi 2 hari lagi. Lagi 2 hari kita akan sambung raya lagi. Masih lagi besok ataupun hari besok ataupun hari Sabtu kita akan. Jadi kita akan besok lah. Raya ni ada tengok. Raya ni mahal. Jadi ni raja pertama aku dah kambing di sampai dah. Ambil barang. Bukan ambil barang. Lala. Ya. Godzilla Shopee apa? Itu Lala. Lala Mufa. Ya. Mari sini. Ai, buat siapa? Itu ada packaging, ada pintu kan? Mana? Ni. Lala. Salam. Sekejap, kita tunggu barang sekejap. Tahu barang aku nak ambil ni. Betul, nombor 4 Jalan Raya 3, betul? Halo. Kalau dalam ni 10 kan. Ini Tara, ini sabar nak Tara. Itu saja. Okey. Ni je. Besar pula tu buat kotak. Sebabkan beg aku kecil tak muat, letaklah dekat aku punya sebut dan kita pergi ke lokasi dia drop off lah. Letak sama dia.
Siapa yang bayar? Pusat bayar kan? Ni cash. Cash. Belum bayar dia. Cash. Berapa? 1830. 18.30 sen. Cukup kan? Oh, lambat juga eh. Dekat. Maybank tak jumpa ada. Oh, tak kena juga. Ha. Satu 830. Okey. Sudah. Okay, thank you. Mau gas. Berapa yang mau? Okay, sekarang ni order kedua ambil di South City. Tengah cari kedai dia. Dekat dia masuk pintu besar kedai yang mobile. Okay, cari dulu order yang kedua ni. Okay, Ci pergi belakang you mau bawa juga. mobile juga. Ya. Satu je. Ya, ni saja. Okay, thank you. Thank you. Okay. Okay, dah ambil dah barang. Kita drop off pula. Lagi kita ambil gambar, start loading, ambil gambar. Okay. Oh, okay, kita pergi ke lokasi yang kedua. Oh ni. Kedua kita pergi ke Giant. Tu ni bang. Ya. Sudah bayar ni. Nak ajak gambar. Okay. Thank you. Okay, settle untuk barang kedua ni kita hantar. Sedot lagi. Dalam tu. Itu saja. Okey.
Oi, panas berdenting. Kayuh waktu bulan puasa memang mencabar betul. Aku memang respect betul lah. Abang-abang rider yang buat 24 jam. Memang kau boleh tahan. Aku buat 2 jam pun. Okay, kita job yang nombor 3. Let's go. Betul lah. Sekejap ambil barang, ambil gambar sekejap. Jiwa tak ada kat dia. Ha, tak ada. Kan? Okay, okay. Singgah solat. Dapat job yang ke berapa tak ingat lah, yang keempat ke lima tu, berapa RM5 kita pergi ke Giant Seri Kembangan. Ok, oh satu pula. Ok, let's go.
KF Mobile. Ah, sini. Ada. Okay, thank you. Oh, Lalamu. Saya ada customer bang. Saya jual biasa 80 akan itu. Tidak saya tambah. Ini betul lah. SSC Group. Minta ke SSC. KF kan. Dia punya alamat letak KF kan. Dia tadi. Dia letak apa nombor tadi kan? 013 012. Mana? Yang saya punya nombor. KF. Ah, ini betul. Ya, saya tadi dia. Oke. Saya akan ambil barang yang kedua dekat UJ. Betul. Ambil barang tak? Yo, Lalamu. Ya. Ambil barang. Apa? Ambil Lalamu. Dalam apa? Ya. Ya. Angkat barang ke Angkat barang. Ke SSE ya? SSD ya. SSD ya. Ini. Tengok. Ten. Dia Nombor you? Apa banyak you? Nombor you. Oh, ni bos ni yang nombor. Dia apa dia nanya dulu. Dia tak cakap apa ya. Okay. Hello. Awak lama ni lawyer awak. Ah, tengok SSD ya. Ah. Ang sa kaya ka LCD ah, uji mo. Ano tengok daw? Muang mo ya. Okay, barang kedua. Okay, ni yang ni job ni ambil dua barang. Jadi kita hantar ke drop off mana itu dekat Sungai Besi. Okay, ni barang pertama, ni barang kedua. Tempat yang sama kita hantar. Okay, jom kita pergi ke Sungai Besi. In group. Dua. Tak lah, sini. Saya mau ambil gambar tak? Okay, thank you. Okay, satu job. Tangga dua. Dia tangga dua. Okay, settle job yang kelima. Okay. Sekarang ni masih lagi di Semangan. Cuaca tadi nak hujan. Kalau tak hujan, kita teruskan lagi. Kalau hujan, kita stop dulu, kita rehat dulu. Tunggu hujan lagi. Tak hujan. Okay. Kita check out lagi. Okay, kita jumpa lagi. Dah sampai lah ke lokasi yang ke-6 pick up. Barang apa? Kita semua di sini ya. Kita boleh.
Hello bang. Ya bang. Saya dah sampai dah tempat letak barang makanan dah. Betul. Parcel. Ada tulis je. Ada tulis apa? Sensory. Sekejap YSL perfume. YSL Sophium Sensory Betul. Ah. Betul tak abang hantar sensory kan? Betul. Okey, terima kasih. Sama. Dia macam basah sikit. Kita letak nama dulu. Kita hantar ke kita punya mistake. Atau sensor resident sensor. Jom. Kalau kasih. Ada tak hujan lah. Mendung. Okay, jarak dia kurang dalam 20 kilo. Jarak dalam 20 kilo. Tak. Okay, jumpa lokasi. Dah lama. Dekat mana nombor? Hujung sekali belah kanan, belah kiri. Kiri Berapa nombor kedai dah? 213. Okey, sampai dah. Lala. Untuk Seri Kembangan UJ. Betul? Sampaikan. Macam mana? Jalan UJ. Mana barang? Saya tengok apa? Gambar. Saya ambil hantar location mana address. Ini tadi PUJ. Ini 46 Jalan PUJ. Ini dah. Nama mana? Nama tak ada sini. Nadia. Nadia ni Nadia. Ini tu. Ya? Kami tadi Colombo ni Nadia ni ada. Ya, Nadia. Betul. Okey, terima kasih. Wow. Hello? Dah jumpa Dah. Okey. Kambing WhatsApp saya. WhatsApp saya QR saya hak bayar. Okey, boleh. Sekejap Tu barang customer order tapi saya yang booking, saya yang kena hantar ke booking. Jadi saya bayar. Okey, sekejap Nanti abang WhatsApp saya dengan nombor ni Baik. Okey, nanti abang saya hantar nanti saya terus bayar. Okey, thank you. Okey, baik.
Hello Puan. Ya. Dah lama. Sampai. Sampai. Okey, okey. Sekejap. Tekan losing je. Nanti hasil je. Okey. Terima kasih. Ayam tu. Sakit. Sekarang ambil gambar je. Tengok. Okey. Untuk hari ni. Kita balik. Job hari ni kita dapat sekejap demo kejap kita dapat job 1, 2, 3, 4, 5, 6 job 6 job. Kita tengok apa kita dapat. Kita dapat RM97. Tadi aku start daripada pukul mana, pukul 12 tadi sampai pukul 4 RM97. Okey lah, alhamdulillah. Ya, awal lagi ni mungkin kita boleh sambung lagi lepas buka ke apa kan. Okey, jumpa di next video. Assalamualaikum.